Assalamualaikum. Hari ni kita buat menu turut komen pula dah dah. Menu kepok air goreng bawang putih. Cara-cara lagu mana? Mari kita tengok sekali. Mula-mula kita cedek sayak air dulu dah. Lepas tu sop kautong. Lepas tu cicak sutung. Lepas tu cicak itai sikit dah. Lepas cicak itai sop cireh. Lepas tu bawang putih jangan lupa dah. Mula-mula kita buh cicak sutung masuk dulu dah. Lepas tu sop kotong. Sop kotong ni kita pakai ada 3 sudu 4 sudu dah. Lepas tu buh cicak itai masuk. Cicak itai ni jangan banyak sangat dah, agak-agak dah. Biar atau kedai itai dah. Lepas tu sop cireh masuk. Sop cireh ni kita pakai ada sudu lebih-lebih dah. Lepas buh kakah dah kita ramah kakah tu gelomok dengan sayak je kita dulu dah. Ramah rata dah. Lepas tu jangan lupa tekan like, tekan share bagi kat sangat-sangat tak dah. Agak terata dah kita perok dulu. Mudah-mudahan kita mak dulu dah dalam 10 minit, 15 minit, 20 minit dah. Agak boleh dah kita mix sayak ni lagi goreng dah. Mula-mula kita berminyak masuk dulu dah. Lepas tu kita tunggu minyak panas dulu belum kita nak buh sayak dah. Agak minyak panas dah kita mix sayak buh masuk dah. Biar tengok video kita jangan lupa tekan tik tambah kita tak dah. Bos semua kali dengan kuah je tu. Duduk lekat le bekas tu dah. Lepas tu goreng dia sikit dah, takut dia lekat koli dah. Tapi tak payah goreng semua tak apa, tak dia masak. Kita goreng lama kali dah. Apabila sayak je kita masak kadang ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh bawang putih kita dah. Buh lepas kita perok aja saat ni gawi rata dulu dah dengan kakah ada tu dah. Lepas tu buh masuk. Lepas buh bawang putih kita goreng dah. Ni kita nak goreng wi rata bawang putih tu masak tak suwi garing dah. Kalau pi nak wi garing pun boleh juga dah, tapi kita nak buat kadang ni dah. Kita kokok goreng jangan buka api derah dah. Ni masak kadang ni boleh dah bawang putih kita. Lepas tu kita kek sejak minyak dulu belum kita nak buh pinggir tu dah. Agak atas sayak je kita sejak minyak dah kita buh masuk le pinggir dah. Ni kita buat menu turut komen dah. Kalau pian nak kita buat menu gopo lagi boleh lah komen bawah tu dah. Menu kepok air goreng bawang putih kita kadang ni boleh lah terah.